Gua dekat Glasgow University nampak. Apa boleh nampak tu gereja Wellington Church. Dalam Wellington Church tu pelajar-pelajar sini mereka semayang solat Jumaat. Dia benarkan semayang solat Jumaat dan tu. Kita dari Masjid An-Nur tengah mencari-cari pelajar-pelajar Malaysia yang ada dekat sini. Tadi ada jumpa dekat Darul Dakwah tu. 2 orang, 3 orang. Tak banyak dah pelajar Malaysia kat sini, adalah dalam 11 orang macam tu. Kebanyakan yang lain-lain adalah daripada Indonesia, kalau daripada Nusantara kita, insyaAllah. Ini Wellington Church. Lepas semayang Jumaat dalam ni. Sana lagi iconic building, Masya-Allah. Itu pun sebahagian daripada universiti ya, museum. Assalamualaikum, selamat pagi. Macam biasa, lepas pagi, lepas sarapan kita jalan-jalan. Nampak tu? Dekat sana tu ada satu kuil sing. Kuil sing, jangan salah tu dia kuil sing, bukan masjid. Jadi waktu 9/11 dulu kan, banyak yang kena sebenarnya orang sing ni kan, sampai depa sebab orang putih ni dia bodoh kan. Dia ingat depa ni Muslim kan. Pasing terpaksa buatlah stiker tampal-tampal dekat kereta. Sing is not Muslim. Allahu Akbar. Kita dekat Glasgow Glasgow jalan-jalan. Ini pinggir lah, bukan town. Kalau town dekat sana jauh sikit kan. Kalau naik kereta tu dalam 15 minit kan. Seberang sungai, lepas tu sana town lah. Ada University of Glasgow. Banyak pelajar-pelajar Malaysia kat situ, tapi tak seramai sebelum ni lah. Sekarang pelajar-pelajar Malaysia yang dihantar ke United Kingdom ni dah berkurangan. Orang-orang sini pun cakap kalau dulu ribuan kan, sekarang puluhan saja. Malam kita pergi Universiti Glasgow tu, kita ada jumpa beberapa pelajar Malaysia baru sampai. Undergrad student adalah dalam 20 orang lebih macam tu. Semua pelajar-pelajar marah, jurusan macam-macam. Ada yang accountancy, ada yang veteriner, ada yang sains komputer. Temperature sekarang dalam 10C. 10C ni kalau tak ada angin tak ada masalah kan. Jangan ada angin saja. Kalau ada angin tu 14C boleh sejuk. Kalau dekat Dundee, dekat Aberdeen, boleh nampak bangunan-bangunan dia colour grey. Kat sini bangunan-bangunan dia colour kusam lah. Kalau yang ikonik bangunan ni kan, ikonik building ni macam church ni, boleh nampak lah colour kusam, merah kusam ataupun brown macam tu. Ini apa ni? Oh, ini ada macam mall lah, mall pakaian-pakaian daripada bumi Hindustan. Masalah artis jalanan yang suka conteng dinding ni, macam biasalah di mana-mana pun ada kan. Cuma kita tak faham apa yang mereka dapat, apa kepuasan yang mereka dapat bila dia conteng dinding ni. Sekarang jam sudah 8 lebih 8 suku, 8.15. Hari ni hari Sabtu, ramai yang bercuti. Tapi kedai repair kereta ni, kedai tayar ni buka jam biasa. Apa boleh tengok bangunan kat sini, dia lain sikit daripada Dundee semua tu kan. Daripada Dundee, Aberdeen, Dundee dia granite town. Ini dia color coklat lah, bukan coklat, dia brown kemerah-merahan. Minyak kat sini minyak mahal sangat. Jadi hampa kalau dekat Malaysia tu kita kena bersyukur lah, syukur banyak kan, minyak murah. Bangunan ni nampak cantik sikit, bukan nampak cantik, nampak pelik kan. Duduk tengah-tengah jalan duduk tengah-tengah jalan. Jadi dekat Glasgow ni dia bandar besar, lebih sibuk lah berbanding dengan Edinburgh, Aberdeen, Dundee. Bangunan ni dia duduk tengah-tengah simpang. Lepas tu tadi gua perasan dekat sini depa jual ganja. Boleh scan stiker, nanti gua cari nanti kan. Ni ni ganja. Siapa nak beli ganja, scan saja kan. Ganja. Kalau hampa sampai Glasgow, hampa tak payah pergi Kashmir tau. Sebab sini dah ada Kashmir Store Kashmir Store. Hebatlah orang India ni kan. Lepas conquer habis kan. Patutlah Mak Saleh duk marah kat mereka kan. Habis dia conquer Ni bangunan merah ni apa benda kan. Daun-daun berguguran, nampak? Daun kuning ni, Masya Allah. Berguguran daun jatuh lembut ke rambutmu. Masya Allah. Ni semua Allah buat. Kita tak tahu bila kita akan gugur apa. Semua dalam pengetahuan Allah. Selai daun yang jatuh, semua dalam pengetahuan Allah. Semua dengan kehendak Allah. Allahu Akbar. Ada kapal lah. Allahu Akbar. Tentang mana ni Tak tahu lah Jamal bawa main tang mana, tak tahu. Tadi duk lena lah kereta. Tapi dekat Scotland lah, dekat ni ada sungai ni kat sini. Kita dekat Glasgow. Macam mana Glasgow boleh ada kapal kat sini? Glasgow kan tepi laut kan?
Tu ada kapal tu? Sungai dia kan besar. Besar lah. Loading apa kontainer apa mu? Oh besar. Taklah besar mana besar Sungai Pahang ni. Oh tu sampah lah. Tempat buang sampah. Dah membukit dah tu. Nampak dah. Bukit sampah. Kita hari lepas daripada Kita dekat Sungai Clyde nampak. Glasgow. Temperature alhamdulillah cantik. Ni kalau setakat nak belengging ni insya-Allah tak ada masalah kan. Dia sejuk-sejuk macam tu. Sejuk memang sejuk lah. Tak ada angin. Yang penting tak ada angin tu dia macam rasa duduk dalam aircon dah. Dan kalau ada angin memang sakit teruk lah. Ini gua ingat kawasan perindustrian dah sebelah sana lah. Belah tu kan. Macam kilang kan tu. Hari ni kita akan pindah masjid. Pindah ke daripada markas Glasgow ke gua tak pasti dah. Musalla ke masjid Al-Falah dalam Glasgow jugalah. Dalam Glasgow ni kita akan pergi 4 road, 4 masjid ataupun 5 masjid macam tu. Sungai dia kelabu dia tak hijau. Biasalah kawasan pekan kan, kawasan city kan. Tu ada itik itik ke apa bentang tu. Itik dah. Weather macam ni memang sedap mah, sedap kan. Pakai baju tebal sikit kan, sedap. Angin tak ada. Tapi langit hari ni awan penuh. Pagi tadi kat depan masjid light rain lah. Lepas subuh macam tu, sebelum subuh. Kalau hampa boleh nampak tu kan tebing sana tu kan. Yang paling hijau atas tu dia paras ayak yang paling tinggi lah. Paling tinggi. Dikatakan baru-baru ni perbezaan antara ayak surut dengan ayak pasang sebanyak 5 meter apa? 5 meter dan kejadian ni jarang-jarang berlaku lah. Berlaku bila mana bulan hampir dengan bumi. Dekat sini lah. Oh ada deck Ada deck apa? Itik tu Itik memang kawasan perindustrian ni kan. Gua nampak tu semua tu kilang tu. Nampak vandalisme ni serata dunia jadi kan. Dekat Scotland pun ada. Nampak tengok tu. Depa buang apa troli dalam sungai. Aduh, mencemarkan sungai lah. Allah Akbar. Troli pergi buang dalam sungai. Apa masalah buang troli dalam sungai? Boleh tu tepi tu. This is Clyde Coastal Park hamba. Tak ada apa yang menarik sangat. Tapi kita datang kat tempat orang ni, kita explore semua selagi boleh explore. Ya Allah Akbar. Sungai dia besar, taklah besar mana pun. Tapi kapal boleh masuk. Sungai Pahang kapal tak boleh masuk. Besar Sungai Pahang pun besar lagi ni. Mungkin faktor kedalaman lah. Faktor kedalaman. Tu kan sungai dia tak besar mana pun. Sungai Pahang lagi besar tapi kapal boleh masuk. Sungai Pahang besar tau. Yang main-main kapal boleh masuk. Nampak tu depa buang troli dalam ni. Ada raja lah Mak Saleh ni. Donut and coffee. Sekarang pukul 9. Ini ada titian sirat ke deck sana. Untuk apa? Untuk loading barang, unloading barang. Gua rasa lah, gua tembak aja kan. Dia punya riverbank hitam pekat.